Korang pernah tak main game seram dalam Roblox? Nama dia Chain. Kalau korang minat game yang vibe-vibe seram ni, korang patut cuba game nama Chain ni. Dalam game Chain ni, korang akan jadi survivor yang terperangkap dalam dunia yang penuh dengan makhluk yang menyeramkan dan ada task misteri yang perlu korang selesaikan. Game ni bukan sekadar main, tapi korang kena berfikir, lari, bersembunyi dan juga teruskan hidup. Salah satu yang menarik dalam Chain ni adalah Chain tu sendiri, antagonis utama yang sangat menyeramkan berdasarkan watak seperti Jason Voorhees dan juga Leatherface. Chain adalah lumberjack yang memakai topeng yang dipercayai buatan syaitan yang menggunakan senjata chainsaw. Dia mengejar player tanpa henti. Tapi guys, main game seram macam Chain ni boleh buat phone korang cepat panas. Pastikan phone korang sejuk supaya korang boleh main game ni tanpa gangguan, tanpa lag. Phone cooler ni akan pastikan gaming korang selesa dan juga lancar. Tekan je beg kuning tu dekat bawah sekarang. Sambung balik. Dalam game ni, korang boleh pilih untuk main single player ataupun multiplayer dengan kawan-kawan. Setiap pilihan membawa pengalaman yang sangat berbeza. Dengan misteri dan juga cabaran yang unik, korang kena kerjasama dengan pemain lain untuk selamatkan diri daripada kena tangkap oleh makhluk misteri. Yang paling best, Chain sentiasa update dengan benda-benda terbaru, senjata dan juga makhluk yang lebih menyeramkan. Event-event khas dan juga permainan baru juga ditambah daripada semasa ke semasa. Jadi korang takkan jemu. Setiap update akan memberikan pengalaman yang mendalam dan juga sangat-sangat menyeramkan. Jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.